Orang bandar takut air. Oh, lumpur Woi, colornya gelapnya. Eloknya. Berdaki. Terbalikkan dia. Terbalikkan dia pula. Ni geng. Tengok tu. Ada ceritanya ni, melengkung nampak? Melengkung. Apa melengkung ni? Ni. Kita kongsikan untuk hari ni. Ilmu yang Bos Ijan pernah bagi tahu. Cuma Bos Ijan dah belas set untuk kayu Sulawesi. Bos Ijan test. Ini ada lagi satu yang Bos Ijan try. Korang tengok. Kayu tebal, kayu mahal, tapi tu. Aduh. Ni salah satu. Yang ni kan kena air, cantik. Korang tengok terbalik kan habis. Balik kan? Terbalik kan habis. Okey. Sul. Tak ada masalah. Saja je tu nak boleh awal tu. Ini harganya tinggi sekali, geng. Ada baju. Ini harganya tinggi sekali. So, kalau yang ni Bos Ijan nak tunjuk sikit kat korang. Nampak tak? Ada 3 jenis kayu. Okey. Apa problemnya? Nanti Bos Ijan terangkan untuk hari ni juga. So, okey. First, ini di antara kayu yang terbaik lah. Tapi bukan bingkai dia. Bingkai dia kayu muda sikit. Yang tengah dia tu. Okey, color dia korang tengok. 3 jenis color yang berbeza. 3 tu color. Jenis pun sama. Itu TBK. Ini kayu jati Sulawesi. Okey, kalau korang tengok urat dia tu, urat tu lebih halus, bermakna kayunya lebih kuat lah. Yang ini urat dia kasar-kasar, tapi saiz besar. Korang tahulah kalau urat kasar-kasar ni mana hidup di tempat yang latar, berair. So kayu dia tak berapa kuat macam tu. Tapi ni cukup mahal juga, geng. Dan korang tengok kenapa dia melengkung. Ni reason yang Bos Ijan nak terang untuk hari ni. Okey, yang ini kayu jati kampung, dia lebih tipis. Tapi kayu jati kampung ni lengkung sikit je. Okey, untuk pecah dia tak pecah. Dia tak pecah disebabkan tukang pandai lah untuk pakai kayu kering ataupun cara buatan dia, cantuman dan gam. Yang ini baik tapi dia pecah tengah. Tapi pecah tu bukan kayu je tau, tu sambungan. Dekat sini yang best Bos Ijan nak terangkan untuk hari ni. Pasal jati lagi. So, ni semua ramai yang request sebab dulu 2021, 22, 23 lah last. Bos Ijan banyak bagi ilmu macam ni dekat orang dan orang banyak faham. So, kenapa dekat gudang Bos Ijan ni korang tengok ada 2,000, ni sold 2,000 lebih, 1,000 lebih, 3,000 lebih, sampai belasan ribu sampai puluhan ribu. Okay, ni gudang tengok ni pun sold 2,000 lebih, 2,000 lebih. Banyak je yang 2,000 lebih. Full set. Pilihan orang, kehendak orang, geng. Kalau tak ada demand untuk kualiti-kualiti, Bos Ijan pun takkan buat macam ni. Sebagai seorang peniaga, ilmu untuk faham pada produk dengan jelas lebih tinggi. Pentingnya berbanding keuangan